Korang tahu tak, ada 3 jenis keratan kena pruning supaya pokok boleh berbuah lebat. Nombor 1, kita kena pruning dari dalam ke luar. Okey, macam mana cakap? Dalamnya keratan adalah keratan yang paling tua. Dia sudah tak ada berbuah lagi. Maka dia menyerap nutrisi lagi. Jadi macam ini, dia lapisan kedua. Dia tak ada berbuah lagi. Yang ini lapisan luar, lapisan keempat, kelima, baru dia berbuah. Jadi ini lapisan kita kena buang supaya kita dapat mengekalkan satu saiz kanopi payung. Dalam dia dapat menjalan pengaliran udara dengan bagus. Kedua, kita kena pruning. Yang ini dahan semua yang dapat jangkitan kulat. Okey, kita kasih pruning, kasih buang supaya dia tak ada merebak penyakit ini ke seluruh pokok. Ketiga, kita akan pilih untuk buang keratan yang pendek. Kenapa pendek tak bagus? Sebab walaupun dia besar, you nampak dia ada blockage dekat sini, ada blockage dekat sini. Jika sini gantung itu buah, berapa susah nutrisi dari sini atas sampai buah. Dia kena ada 3 level. Sini satu pintu, sini satu pintu. Daripada ini keratan, smooth saja. Direct boleh mengekalkan nutrisi sampai. So, jadi macam ini, pendek, kita gunting. Okey. Ini pendek, kita pun kasih gunting. Okey. Ini pun gunting. Pak Long sudah share 3 jenis keratan yang patut buang supaya pokok dapat maintain sehat dan subur. Korang ada apa cara atau pilih apa keratan untuk prune lagi, boleh komen bagi Pak Long tahu.